Perniagaan ni dulu bukan kat sini. Kita berada di atas kaki 5 di hadapan blok H depan sana. Tepi jalan je. Masa permulaan berniaga memang akak pakai random je. Pantai je berniaganya, tak ada sistem pengiraan duit pun, tulis buku saja. Sejak melalui Flats ni, masa itulah belajar macam-macam daripada media apa semua. Daripada situ barulah akak tahu benda ni memang penting. Satu, kena tanya diri sendiri dululah. Kalau kita buat satu pekerjaan dulu, kalau tanpa minat, memang kerak jalan je lah. Lagi satu, perniagaan ni orang kata ada jatuh bangun je. Jadi dia kena banyak sabar dengan kerenah customer, dengan ekonomi kita sekarang. Bantuan Flats, orang kata lebih jauh perniagaan kita tu, ada bantuan daripada Flats.